Misalnya sini, mari kita tengok form 4 MS bab 2 macam mana terbitkan formula ini. So, kalau nak terbitkan formula ini, langkah pertama anda kena tahu tips dahulu. Tips dia ialah di mana S kuasa 2 sama dengan A. Kalau nak cari X, you kena pindahkan kuasa 2 ke sana, akan dapat tambah tolak punca kuasa 2A. Itu dia, kena ada tambah tolak ke depan. So, nak mula terbitkan, kena mula daripada bentuk am. Bentuk am artinya AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Lepas itu, faktorkan A dahulu. Nak buat penyempurnaan kuasa 2, hilangkan benda kat depan X kuasa 2. Bahagi dengan A, dapat ini. Bahagi dengan A, dapat ini. Bahagi dengan A, dapat ini. Sama dengan kosong. Lepas itu, apa yang you kena buat je lah, kena tambah kurungan kat tengah-tengah dia. Selepas sahaja you tulis X, you kena letak tambah kurungan kuasa 2, tolak kurungan kuasa 2. Lepas tu, belakang yang tak ada X tu, tulis kembali sahaja. Siap untuk bahagian ini. Lepas tu ambil benda kat sini iaitu B dia sini. Bahagi 2 letak ke dalam kurungan. So you bahagi dengan 2 akan dapat positif B per 2A. Nampak? Sudah bagi 2. Ada 2 kat bawah. So B per 2A. Lepas itu apa yang you buat ialah 3 benda kat hadapan faktorkan. Benda kat belakang kita kembangkan. So kalau you continue buat daripada sini you akan dapat A kurungan. So sini kurungan lagi sebab saya nak faktorkan kuasa 2 keluar. Kalau kuasa 2 sudah keluar akan dapat tinggal X. Kuasa 2 sudah keluar, tinggal positif B per 2A. Siap bahagian ini? Dan ini biarkan sahaja. Yang kat belakang sekarang kita kena buka kurungan. Kalau you buka kurungan sini, B kuasa 2 dapat B kuasa 2. Lepas tu 2 kuasa 2 dapat 4. A kuasa 2 dapat A kuasa 2. Lepas tu tambah dengan C per A. Siap bahagian sini. Next step dia sekarang ialah apa yang kita kena buat ialah kita hilangkan A. A kat sini kita boleh buang terus. Terus buang ke kosong, tak payah tulis lagi. So tinggal begini sahaja. Lepas itu fokus dia ialah nak cari X. Kalau you nak cari X, step yang seterusnya adalah kita kena pindahkan semua benda ke sebelah kanan. So nak pindah benda ke sebelah kanan, ini dua-dua pindah. Positif akan jadi negatif, negatif akan jadi positif. So apa yang you kena buat sekarang, pindah ke sana, negatif ini akan jadi positif, positif ini akan jadi negatif. Settle. Lepas tu tengok sini jawapan dia adalah satu pecahan tunggal. So kita kena jadikan dia pecahan tunggal. Nak jadikan pecahan tunggal, apa yang you kena buat ialah atas dan bawah sini kita darab dengan 4A supaya bawah jadi 4A kuasa 2. Jikalau you sudah darab, apa yang you dapat sekarang ialah B kuasa 2 tolak dengan darab 4 masuk akan dapat 4AC. Kat bawah pula you akan dapat jawapan dia 4A kuasa 2. Nampak sudah jadi pecahan tunggal. Lepas ini sama sahaja, tidak berubah. So sini masih B per 2A. So kuasa 2. Ingat tak tadi kita kata kuasa 2 pindah? Tips akan guna sekarang. Kalau kuasa 2 you pindah ke sana sekarang, you akan dapat tambah tolak ke depan dahulu. Lepas tu punca kuasa 2 besar-besar. Macam ini. Bawah dia 4A kuasa 2. So, sekarang apa yang you kena buat ialah kat bawah sini boleh buat punca kuasa 2 sebab ini ialah kuasa 2 sempurna. So, apa yang you buat sekarang ialah tambah tolak tu kita letak bahagian atas. Dan bawah dia letak kurungan macam ni. Lepas B kuasa 2 tolak 4AC. Sini, puncakan 4 dapat 2. Puncakan A kuasa 2 dapat A. Sudah cantik. Dapat X sama tambah dengan B per 2. Okey, tinggal sikit lagi langkah. Saya padam bagi atas untuk tunjuk. Mari kita tengok. Sekarang apa yang you kena buat ialah saya naikkan langkah dia ke sini. Apa yang kita buat? Saya tulis kembali dahulu. Benda yang sama, tambah tolak punca B kuasa 2 tolak 4AC per 2A. Okey, sekarang ini pindah sana. Ini ialah tambah. Kalau pindah sana, dia akan jadi tolak. Begini. Dari sini ada tambah tolak punca kuasa 2 B kuasa 2 tolak 4AC per 2A. Nampak? Sudah sama. Pembawa sudah sama. Boleh gabungkan dia. Masa you gabungkan dia per 2A. Lepas itu, atas ialah negatif B tambah tolak punca kuasa 2 B square minus 4AC. Siap? Nampak? Sama. Thank you. Untuk mengetahui lebih banyak, anda boleh join saya melalui kelas percubaan secara percuma. Cuma kena WhatsApp ke nombor ini. Kami akan membantu anda.